Inilah dia kitchen cabinet melamine dan quartz stone. Okey guys, apa yang korang lihat ini adalah sebuah kabinet dapur custom. Material pintu adalah melamine. Mengapa dan kenapa ianya dipanggil custom? Kerana ianya mengikut cita rasa kita sendiri. Top pula kita menggunakan quartz stone. Di atas tabletop kita panggil wall unit. Bila mana kita guna quartz stone, janganlah ambil sinki yang upper mount, ambillah sinki yang under mount seperti ini, duduk di bawah top quartz stone. Kalau korang nak tahu, sebelum terbinanya kitchen cabinet ini adanya lukisan 2D untuk gambaran awal. Di bahagian bawah pula adanya aksesori tambahan. Pintu pula soft close. Korang tolaklah kuat mana, pintu akan tutup secara perlahan. Di bahagian wall unit atas sinki adanya dish toast tray. Mana kebiasaannya dish toast tray ni expose, akan tetapi tuan rumah request berpintu. Orang tengoklah sinki sekarang dah moden. Nak lock takung air pun guna switch saja. Putar-putar air keluar. Aku Helmi Sakur, your one-stop solution for all your needs. Anda dapat sesuatu? Moga bermanfaat.